Datuk, kalaulah 10 hari ni, sekarang ni dah mula keluar poster-poster dekat WhatsApp. 10 hari pertama buat apa, kedua, ketiga, 10 hari itulah. Dan kita maklum tentang puasa untuk pada hari Arafah tu. Tapi dalam 1 hari bulan Zulhijjah sehingga 10 hari bulan ni, apa amalan paling istimewa untuk kita laksanakan, Datuk? Berkaitan dengan amalan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini, kalau ikut hadis daripada Ibn Abbas tadi, Nabi menyebut apa-apa amal soleh. Maknanya dia umum. Asalkan namanya adalah amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk daripada yang disebut dalam hadis. Tapi kalau kita merujuk riwayat yang lain, seumpama hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang ini ada dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, maka Nabi SAW selepas menyebut, kalau berdasarkan riwayat ini, ma min ayyamin a'zamu indallah, tiada mana-mana hari yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya, fadilatnya, wa ahabbu ilallahi fihin al-amalu salih, dan paling Allah Taala suka amalan soleh dilakukan pada hari itu. Nabi seterusnya berkata, selepas itu adalah 10 hari daripada yang pertama Zulhijjah, Nabi kata fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Nabi sebut spesifik, maka perbanyakkanlah oleh kalian pada hari-hari ini dengan zikir. Yang pertama adalah tahlil, menyebut la ilaha illallah. Yang kedua adalah takbir, menyebut Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis menyebut at-tahmid, iaitu menyebut alhamdulillah. Maka kalau kita nak himpunkan amal soleh, termasuk juga dengan zikir-zikir ini, boleh kita lakukan. Tapi dia tidak juga maknanya tertakluk dan terhad kepada perkara itu saja. Kerana amal soleh banyak. Puasa termasuk dalam amal soleh. Begitu juga membaca Al-Quran termasuk dalam amal soleh. Kita bersolawat ke atas Nabi SAW termasuk dalam amal soleh. Sedekah juga termasuk daripada amal soleh, maka ia sangat luas. Adapun kita menyusun hari ini, hari yang kedua buat sekian, itu terpulang kepada masing-masing. Cuma ia sebenarnya luas untuk kita lakukan. Hari yang sama kita boleh puasa, hari yang sama juga kita berzikir. Pagi kita zikir dengan tahlil, tengah hari kita buat takbir, petang kita buat tahmid. Maka ia menggabungkan semua amal soleh. Itu yang boleh kita lakukan. Alhamdulillah.